Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dari Musalla Darussalam. Kita tengok. Ni tanah nak buat rumah. Dia panjang dia kira 24 lah yang boleh buat rumah. 24 meter dan 8 meter. Itu yang boleh buat rumah. Jadi kalau buat rumah kecil dulu di sini, supaya nanti mari dulu pakai pengajian. Apa pengajian? Dia pakai rantai. Bagilah untuk belajar. Baguslah, 50 juta. Weh, senang lagi. Tanah kau boleh tembok je lah. Tinggal sudah. Oh ya, kau boleh pakai tu. Cak. Bajang. Di mana Bali habis tu di mana di Siko ke di belakang? Oh, itu tempatnya. Oh. Dia bagi daging Siko. Nak baik. Cak. Dua. Lepas siapa kerja? Ya, sujang lain dah ya. Sipir sialah. Awak mata tu mencari-cari dia lah pak. Tak ada dah. Dah. Lah berapa? Masuk sebalik? Sebalik ada orang ni banyak pak jalannya. Oh, ya. Tambah cepat jalan. Yalah. PT Zahar lah balik tak? PT Zahar lah masuk tak? Lah. Bara kepala dia. Surang. Ian tak masuk situ? Tak. Oh, ia masuk di Pantar. Tu Datuk nak balik ini lah. Nah. Pak Bupati. Dah Selasa ke jarang. Ada tugas ya. Jumaat 1 minggu kan kalau ingat. Mantaplah kafenya. Siapa punya kafe ke? Dia Pak Bupati. Oh, siapa? Si Buyun. Buyun mau kedai. Oh, entah. Mantap kan? Mantap. Oh, mantap lah kedainya. Kalau tempat penyembelihan kerbau besok. 11 ekor kerbau akan disembelih di sini. Besok ramai-ramai lah sini menyembelih kerbau. Lembu.